tuan-tuan, nampak? Sebab itulah Ustaz cakap, ibu tuan-tuan, Ustaz dah cakap dah tadi ibu tuan-tuan. Pergi belajar balik, awak tak settle lagi ibu tuan-tuan. Nampak ni tuan, ni dengar ni, hukum ni pun ramai lagi tak tahu. Ni lah basic pasal solat kita. Awak tak tahu pasal ni ibu tuan-tuan, maka tuan-tuan, hukum dia berdosa. Sebab ni lah basic. Ni ramai orang salah jawab. Nampak? Siapa-siapa yang dia tersalah niat. Nampak? Sepatutnya niat solat zuhur. Tapi waktu tengah solat rakaat ketiga tu, aku salah niat solat asar dah tadi. Siapa yang dia tersalah niat, kemudian dia pergi tukar niat dia. Dia pergi cepat-cepat tukar niat dia. Maka hukum dia apa? Hukum dia tuan, solat awak telah terbatal. La haula wala quwata illa billah. Siapa baru tahu? Nampak? Ustaz tukar niat batal solat. Ustaz, ya batal solat. Nampak? Ni lah ramai orang buat hari ni. Bila Ustaz tanya tuan, bila Ustaz tanya orang lain pun, kalau salah niat buat apa? Dia akan cakap pergi tukar niat. Siapa ajar tukar niat? Nampak? Tukar niat ni, solat kita auto batal. Mana boleh tukar niat? Kalau kita dah tersalah